Okay, Assalamualaikum semua. Okay, untuk video kali ni saya ada beli barang Barang apa? Brand ini. Okay, ini adalah grinder yang menggunakan bateri. Okay, so kita tengok apa yang saya beli. Dia lebih kepada kita tengok lah, kalau kita beli kita dapat apa. Kita ni kotak, kita dapat kotak dia. Okay, bila kita buka kotak, ini adalah package. Saya ambil yang satu bateri. Okay, dia ada buku manual, dia ada sarung tangan. Okay, inilah dia grinder. Okay, grinder brand kilat KAG05H. Ini bateri dia. Okay, so kita dapat bateri grinder, kita dapat dia punya cover, ni charger, dan juga ini pemegang kat sini, dan juga warranty card. Okay, so sebelum kita tengok benda ni, kita tengok ke buku manual. Okay, ini adalah model dia, KAG05S, brushless angle grinder. Okay, untuk grinder ni dia ada, pertamanya 3 speed lah. Okay, 3 speed, dia brushless. Okay, brushless. Okay, ni dia punya buku manual. Okay, so nanti korang baca lah. Okay, kita tengok sini, dia ada 3 speed. Okay, 3 speed, kita tengok sini. Okay, 3 speed. Speed pertama 4800, speed kedua 6500, speed 3 8000. Ni dia punya detail. Okay, apa nanti korang tengok sini lah kalau korang beli nanti. Okay, so inilah grinder. Okay, dalam ni dia ada yang ni, dia punya pencukil ni. Okay, untuk mata dia, dia menggunakan mata jenis 4 inci. 4 inci. Yang ni, package ni saya tak ambil sekali mata. Yang ni saya beli asing. Jenama ini. Okay. Okay, so inilah grinder dia. Okay, ini adalah pemegang dia. Okay, kita boleh tak belah kiri boleh, belah kanan boleh. Ikut korang punya style lah, macam mana korang nak. Okay, kita cuba test dulu. Okay, kita bateri macam ni. Okay, pertama kali kita tengok bateri. Okay, so bateri dia, charger dia jenis, kalau kita ni, kita masukkan lah. So dia akan charge. Kat sini hijau, maksudnya merah tengah charge, hijau ni dah full. Okay, lepas tu kita nak tahu bateri ni ada berapa kapasiti dia, kita boleh tekan sini. Okay, sekarang ni dah penuh. Okay, lepas tu kita masukkan. Okay, dia ada slot dia. Okay, dia dah lock. Okay, cara nak buka balik bateri, kita tekan sini, kita cabut je. Okay, kita masukkan, dia lock. Okay, cara nak guna, kita tekan je. Okay, kat sini kita boleh lock dia, kita tekan sini. Okay, dia dah lock. Nak buka, okay, kita sini balik, dia akan buka lah. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak mengenai grinder ini. Okay, satu lagi cara korang nak adjust speed ialah di dekat button sini, button kuning ni. Kita tekan, dia ada 3, maksudnya ni speed ketiga. Kita tekan sekali lagi. Kalau korang tekan dia tak jadi, korang cuba main-main sini sikit. Dia akan keluar menyala. Okay, ni speed pertama, ni speed kedua. Okay, kita tekan balik. Pertama, kedua, ketiga. Okay, speed pertama, kedua, ketiga. Okay, yang ini ialah tahap dia punya apa ni, suhu kepanasan dia lah. Okay, kalau kita nak sekarang ni, kita speed kita yang pertama, terdengar bunyi speed yang pertama. Okay, speed kedua, speed ketiga. Okay, so kita nak pasang mata ni, kita nak test Okay, sebelum kita test, pertama kita mesti pasang dia punya cover lah. Okay, dia punya protection ni penting Okay, cara nak pasang dia, korang masukkan macam ni. Okay, dekat sini dia ada dia punya dipanggil marking dia ni. Okay, boleh tekan sini lah.
Ni korang wajib pasang. Kalau tak nanti bahaya. Okey, guna screwdriver Okey, kita ketatkan. Okey, dah ketat. Kita kena pastikan dia ketat lah. Ni kalau boleh korang gunalah. Kalau tak nanti, sebab yang jenis mata ni, dia kalau pecah, bahayalah. Okey, so kita dah pasang cover. Dan kita buka dia punya besi ni. Okey, so dia rupa macam ni. Dia lebih ni, letak dia kat sini. Okey, yang ni saya beli online je. Harganya murah je, berapa sen je. Okey, dia masuk dekat lubang kat sini Okey, nampak masuk lubang sini. Lepas tu yang ni ke atas lah. Okey, kita masukkan. Dan inilah mata yang inilah tools yang dia bagi untuk kita ketatkan dia punya kat sini. Okey. Okey, kita check dulu. Dan kita ketatkan. Okey, sesedap rasa Okey. Okey, dah check cun. Okey, dan kita mantap. Jom kita test. Okey, kita akan test bateri dalam keadaan full. Okey, kita akan guna speed 1. Speed 1 dulu kita test. Okey, kita cuba speed yang nombor 2. Mantap. Okey, kita akan cuba speed nombor 3, full speed Kita nak start dari mula. Mantap. Okey, inilah hasilnya. Potong tadi. Kita tengok mata dia. Yang saya pakai ni mata murah je. Okey, untuk pengetahuan korang, saya ni kidal So pegang tadi tu mungkin cara yang tak betul lah. Nanti korang boleh tengok sendiri. Okey, berminat boleh tekan link back Assalamualaikum dan bye bye.